Anda nak beli emas tetapi tidak tahu syarat untuk bayar zakat? Baik, syarat untuk zakat emas amat mudah. 1. Simpanan emas 85 gram dan ke atas. Kedua, simpanan emas mesti lebih dari 1 tahun. Jika tidak cukup syarat, anda tidak wajib untuk membayar zakat. Untuk kiraan zakat, saya letakkan contoh 1 kg emas ini. Katakan harga emas ialah RM610. Maka nilai 1 kg emas dalam tangan saya ialah RM610,000. Bayaran zakat adalah 2.5% dari nilai emas. Jadi RM610,000 darab dengan 2.5% sama dengan RM15,250. Anda boleh buat bayaran terus ke kaunter pusat zakat atau secara online melalui website pusat zakat atau online banking anda. Saya juga ingin mengingatkan anda bahawa bukan emas fizikal sahaja yang dikenakan zakat, tetapi emas dalam akaun gap juga perlu dikira sekali. Ini kerana simpanan emas dalam akaun gap adalah emas fizikal dan mematuhi syarat. Tetapi bukan emas sahaja yang dikenakan zakat. Zakat perniagaan, zakat galian, zakat pendapatan, zakat wang simpanan termasuk KWSP, zakat pertanian, zakat binatang ternakan, dan juga zakat saham dan bond. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Bagi yang nak mula menyimpan emas bersama di Public Gold, anda boleh klik link di bio saya untuk daftar secara percuma, atau bagi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.